Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak makan serasa garden kopitiam X ikan bakar di Taman Melawati di Kuala Lumpur. So jom kita makan. Pertama sekali korang kena ambil buku menu dia. Serasa garden kopitiam X ikan bakar. Dan kalau korang buka, korang akan nampak ada breakfast. Breakfast macam roti, ada English big breakfast macam orang-orang putih apa yang dia selalu breakfast. Dan korang boleh tengok memang betul berbaloi harga dia. Dan juga ada heritage roti. Okay. Lepas tu ada nasi lemak. Tapi aku rasa nasi lemak ni dia ada waktu pagi dia. Dan juga ada lontong. Dan juga ada punting sotong. Okay. Jomlah kita tengok apa yang kita order. Sementara korang menunggu makanan korang boleh tengok suasana dia. Korang tengok lampu dia memang cantik gila. Warna kuning, warna emas, semua benda semua. Okay. Memang betul cantik vibe dia. Korang boleh tunggu makanan korang sambil melihat dalam kedai ni lah. Okay. Jadi itu dah lah cashier dia. Janji bendera Palestin tu ada kita kena sokong. Okay. Selamatkan saudara-saudara kita dekat Gaza. Okay. Doakan yang baik-baik ya. So jom kita tengok order kita. So jadi ini adalah 4 air ataupun 4 order menu kita. Okay. So jadi kamu nampak ada teh tarik ais tadi. Dan juga ada kopi. Lepas tu ada Nescafe Ice, tak silap aku. Dan juga satu lagi tu macam air lemon. Okay, aku rasa lah. So jom kita tengok apa order lagi. Dan ini seterusnya iaitu order menu makanan kita. Kita ada french fries, kita ada nasi goreng. Lepas tu kita ada ini burger, big burger punya ni. Lepas tu ada nasi lemak ayam peha. Lepas tu ada ikan bakar. Aku rasa patin ataupun siakap, tak tahu. Tapi ini adalah menu makanan kita. So jomlah kita rasa. Let's go. So guys, kalau kau nampak dekat depan french fries. Okay, kentang lah. Okay, kentang. Jadi kentang goreng lah. Okay. Seperti korang tahu lah kentang goreng macam mana kan. Jadi jomlah kita rasa bagi serasa garden kopitiam X ikan bakar. Okay, jadi jom kita rasa. Aku harap dia tak sama macam Arab tu, sebab Arab tu dia tambah herba. Ini pun aku tak tahu dia tambah herba ke tak. Jadi kita rasa je. Pecah dengan sos macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry geng, jadi mak aku nak kentang. Okay. Jadi aku nak bagi sikit lah. Okay. Jadi kentang ni hampir sama dengan Arab tu. Tapi walaupun Arab tu tambah herba, tapi yang ni dia tak tambah herba kan. Tapi apa, aku boleh bagi ni dah dalam kan. Aku boleh bagi 8.5/10. Okay, dia punya kentang memang betul-betul sedap, memang sedap. Dia punya rasa, dia punya minyak tu memang kita rasa lah. Okay. So next adalah makanan nasi lemak peha. Okay, nasi lemak peha. Kalau kau tengok memang ayam dia betul-betul bahagian peha lah. Okay, bahagian peha. Kalau kau nampak bahagian peha. Okay, memang bahagian peha. Dan juga ada telur. Dan ada nasi lemak dia dengan sambal. Okay, sambal dia mungkin korang tak nampak, tapi sambal geng. Okay, dan ada pepedem. Okay, ada pepedem. Okay. Jadi itulah kita rasa kan. Okay. Jadi kita ambil ayam dia, kita korek ayam dia. Okay. Agak susah sedikit lah. Okay, tapi aku tak rasa campur dengan sambal dia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ada kacang, tak minat sangat kacang. Bismillah.
Memang sedap gila. Kopi ni tuan lemak dia. So next, bukan next. So yang ni aku boleh bagi 9.5/10. Memang sedap gila kalau kau campur telur, sambal dia, nasi dia. Lepas tu apa dia lagi, masuk ayam tu dia. Memang sedap gila lah. Okay, so next, jom kita pergi makanan seterusnya. So next adalah menu ni adalah serasa siakap sambal. Okay, jadi kita makan ikan lah, ikan dia, dan ini adalah sup dia. Kita makan lah sup dia. Aku makan dia sendiri sambal takut pedas. Okay, kita makan di sini dia. Okay, sudah. Biasa dia pedas sikit kalau korang makan banyak-banyak. Tapi tak apa, ikan ni memang aku puji memang sedap gila. Okay, ini aku boleh bagi 8.8/10. Okay, jadi mantap juga sambal dia. Okay, so next. So jadi guys, next menu ialah crispy burger daripada saudara aku ni. Okay, tapi tak apa, aku makan juga. Jadi kalau korang tengok dia ada fries. Burger dia sos dengan dia punya apa, coleslaw, orang panggil coleslaw. Tapi aku harap orang memang tak nampak, tapi jadilah. Okay, coleslaw dia kalau kau nampak separuh gitulah. Okay, jadi jom lah kita rasa crispy burger ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Makan geng. Kita dah tengok isi dalam dia. Okay, isi dalam dia ada dalam dia ada ayam, lepas tu dengan apa ni namanya, sayur dan roti ban dia lah. Okay, jadi jom rasa dah ada sos cheese sikit. Kalau kau nampak lah. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sumpah sedap gila tu. Dan ni memang aku bagi perfect gila. Dia ni bas 9.3/10. Sedap gila. Okay, jadi banyak lagi makanan lain ni. Okay, jadi makan. Okay, let's go. Kita makan. So guys, next adalah nasi ayam balado. Okay, jadi kita try lah. Okay, nak try macam mana dia punya rasa punya makanan. Dia sedap atau tak sedap, kita cuba rasa. Juga kalau nampak ada sup dia. Okay, kita mungkin kena dengan sup dia. Okay, dengan sup dia kita tabur dia sikit. Okay, dan juga ada sambal dia. Dan depannya ni ayam dia. Kalau nak tahu ni ayam dia, okay, ayam balado. Ayam balado dengan sambal balado lah. Jadi dan ada papadum dengan timun. Okay, ada timun game. Okay, jadi jom lah kita rasa kan. Okay, kita rasa, aku rasa sambal balado ni memang pedas, jadi aku ambil sikit-sikit. Okay, sikit, dan ayam tu pun aku ambil sikit. Okay, dengan sambal balado dia, jadi bismillahirrahmanirrahim. Okay. Buat sambal balado ni memang pedas lah. Okay, dan kalau kau campur dengan dia punya ayam ni, dengan nasi dia, dengan sup dia, okay, bila campur sup, kau takkan rasa apa, takkan rasa pedas sangat lah. Cuma pedas sikit je. Tapi yang ni aku boleh bagi 9.9/10. Okay, 9/10 lagi. Agak sedap sikit lah. Okay, jom makan lagi, makan. Okay, makan. So jadi guys, habis makan tadi mestilah kita minum. Ini dia ais apa? Ais teh tarik. Ais teh tarik kan. Okay, ini aku pilih sejuk punya. So ada aku kat belakang tak tahu apa. Okay, nampak dia berdua dengan dia. Jadi jom kita rasa lah. Bismillah. Sedap gila dia.
memang rasa teh ais. Bukan teh ais, tapi teh tarik ais. Okay? Memang rasa lah. Tapi aku rasa ni macam ada bentuk love tau. Kalau tengok. Kalau kau tengok ada macam ada bentuk love. Kalau dah. Banyak kan, memang pun kan. Love. Love. Okay. I love you guys. I love you guys. Okay. Okay. Jadi itulah rasa dia. Air dia ni aku boleh bagi 9.1/10. Memang sedap gila dia. Ais teh tarik. Okay. So guys, bagi review kedai Serasa Garden Kopitiam X ikan bakar memang betul sedap. Dan juga bagi rating kedai ni adalah 9.5/10. Okay, memang sedap, aku sumpah cakap. Memang sedap makanan ni dan juga minuman dia. Okay, jadi jumpa korang di next video. Assalamualaikum.